mesej cakap macam pada tengok je rupanya orang yang saya doa. Serius? Serius? Betul sumpah. Astaghfirullahaladzim. Tak sangka terlari. Maksudnya doa awak dimakbulkan Allah lah ha? Ada puan-puan jangan menangis. Saya dengan saya menangis. Okay guys, saya sekarang ni dekat Ipoh. Tadi saya nampak ada satu gerai sunyi je, tak ada orang. Dia jual pisang goreng cheese. Why not? Kita pergi, kita tengok, dan mana tahu apa yang saya boleh belajar daripada dia. Kita tengok apa story dia orang ni. Let's go. Assalamualaikum. Jual apa ni? Pisang cheese. Maksud dia pisang tu pisang mentah letak cheese ke? Goreng dulu ke macam mana? Goreng potong. Dah berapa lama dalam bisnes ni? Baru saya 2 minggu. Oh, baru 2 minggu. Sebelum ni saya kat Kedai Putra. Dekat situ 2 tahun. Memang full time niaga ke apa? Ya, saya full time. Dah rumah tangga? Dah kahwin. Okey, saya nak cuba pisang cheese original satu. Popis, coklat, cheese. Cuma saya nak tanya, boleh tak kalau nak minta tolong cik ajar saya cara buat macam tu? Oh, Aisyah buat. Boleh? Boleh. Okey, basuh tangan dulu. Okey. So, kena pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Okey, bagus. Saya bukan apa, kadang-kadang dalam hidup ni saya bosan. Bila saya bosan, saya tak ada kerja, saya kacau orang. Apa yang membuatkan puan nak berniaga? Macam saya ni tak boleh ada orang atasan. Maksudnya tak boleh ada orang arah. Okey. Oh, tak boleh orang ada atasan. Okey, faham. Saya tak judge awak, jangan takut, saya tak judge. Maksudnya dulu pernah bekerja lah. Saya pernah bekerja. Apa lagi korang tunggu? Masuk dalam TikTok saya, tekan link saya tu. Pilih Cikgu Syahri 3 bulan free. 3 bulan percuma. Bercepat dia dapat. Saya pernah bekerja. Okey, tak apa, sambil tu tunjuk saya, cakap saya nak kena buat apa. Okey, potong. Okey, alright. Okey, dah selesai. Okey, lepas tu apa perasaan awak kahwin dengan somebody yang bukan bangsa Melayu macam awak? Saya memang target nak Chinese. Pakai tepung Pak Long. Tepung Pak Long. Sebab dia senang. Okey, sepanjang berkahwin dengan Chinese Muslim ni, apa yang puan rasa best sangat dapat suami yang berbangsa lain daripada kita? Cara dia treat saya kot. Dia treat macam mana? Macam princess. Oh, dia treat macam princess lah. Semua kehendak ditunaikan lah. Alah. Dah banyak maju. Saya tak maju, saya jealous. Dia romantik melalui perbuatan. Betul. Orang kata apa? Action speak louder than words. Ya, betul. See, nampak guys, kita ni sebagai lelaki, especially yang brand-brand Lacoste ni, tak perlu kadang-kadang nak guna material ke apa. Just kita buat je apa yang kita nak buat. We show respect to them, apa semua tu, kan? Tengok tu, dapat husband Chinese. One thing I like about peniaga tepi jalan lah, sikap tawakal diorang sebenarnya lagi padu daripada siapa-siapa yang kerja kat luar tu. Tapi bila kita berniaga di tepi jalan ni, keluar ni bismillahirrahmanirrahim, memang tak tahu. Sebab kita tak sure barang kita habis ke tak. So peniaga-peniaga jalanan, saya respect. Saya takut kan. Okey, nampak sangat kekok, tapi tak apa, jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alright, pass test. Sekejap dia nak apa, bagi je. Jangan ambil duit, saya bayar. Goreng pisang cheese, coklat. Okey. Ni makanan favourite husband ke? Patut ada niaga. Okey, berapa jumlah dia? RM50. Betul ke ni? Sure? Termasuk yang saya punya ni? Cikgu punya tak ya? Tak boleh. Kena kira. Awak berniaga. Awak kira sekali. 56 je. Okey, nah. Ni untuk barang tadi. Kejap lagi siapa datang, cukupkan sampai RM100 bagi barang kat dia orang. Okey. Lepas tu yang ni untuk esok. Dan awak adalah seorang isteri, ibu yang baik apa semua. Dekat tangan saya ni, ini adalah hadiah saya buat awak. Sekeluarga lah. Maksudnya suami awak, anak awak apa sekali. Rantai berlian 5 karat Moissanite diamond. Okey. Ni jaga elok-elok. Semoga dengan rantai ni dapat beri satu orang kata apa, kebahagiaan pada awak, sekeluarga. You makes you happy kan. Whatever it is, stay happy. Tak tahulah, bagi saya rahsia untuk kebahagiaan ni, bila kita buat orang happy, walaupun sekadar seteguk air pun, insyaAllah balasan dia Allah akan bagi. Okey. Meru, Ipoh, Perak, Moissanite King. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.